10 hari bulan belanjawan negara. Saya akan umumkan belanjawan insya-Allah. Dan insya-Allah untuk Malaysia, untuk Sabah akan ada pengumuman baik pada 10 hari bulan. Dalam mesyuarat itu saya umumkan, dengar baik-baik. Ini dalam pilihan raya, dengar baik-baik. Siapa yang janji memang daripada dulu nak naik tambah kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Siapa yang luluskan Perdana Menteri sekarang, luluskan penambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Anwar turun. Sekarang bukan Anwar turun, minyak turun. Yang dia suruh Anwar turun. Yang jadi minyak turun. Saya dengar. Jadi, MA 63. Berapa tahun dia bercakap? Dan 60 tahun. Inilah kali pertama paling banyak kelulusan MA 63. Apa mereka terima kasih? Tak, dia maki lagi. Ish, saya kadang-kadang. Nasib baik Perdana Menteri. Perdana Menteri bercakap dia kena sopan sikit. Saya dimalu, diaibkan, ditelanjangkan. Okeylah, saya maafkan. Tapi kamu curi duit rakyat, kamu ambil berbilion-bilion duit rakyat, saya tak ada kuasa maafkan. Saya nak rampas wang itu kembali kepada rakyat. Baru ini kita umumkan minyak turun. Saya tak bagi tahu. Negara dunia, di mana di dunia ni minyak turun? Tak ada. Ada orang main-mainkan, saya nak tanya. Berapa banyak Perdana Menteri sebelum ini? Bila yang dibicara soal minyak turun? Tapi kita, saya janji dulu hari ini menang, esok turun. Tak boleh buat sebab saya nak hutang banyak. Urus ekonomi. Tapi sekarang, esok untuk tentera dan polis 30 hari bulan Malaysia satu-satu negaranya termasuk Sabah minyak turun. Ya. Untuk Sabah Sarawak diesel naik di tempat lain walaupun untuk rakyat tak naik. Di Sabah tak naik. Ya. Kerana apa? Kerana Sabah dan Sarawak itu dia masuk Malaysia 63. Tanah Melayu Semenanjung Merdeka 57. Jadi kita ke depan sedikit. Jadi kita kena jaga. Beri pertimbangan khas kepada Sabah dan Sarawak. Bila naik, naik di Sabah. Bila turun, turun. Naik di Semenanjung. Bila turun, turun semua. Ya. Jangan dengar orang lain dia tak buat apa. Siapa kata tak buat? Ha? Ada yang kata ini parti Melaya. Apa parti Melaya? Turun minyak di Melaya saja ke? Projek-projek rakyat lebih banyak di Sabah. Lebih banyak yang saya belanja di Sabah dari di Tambun di tempat saya. Jadi kita kena ingat. Sebab Sabah hadapi masalah. Saya pergi lihat tadi sekolah. Sekolah rendah. Pecah-pecah. Jadi saya ingat. Balik. Mesti bangunkan semula. Ini dasar kita. Jaga kepentingan rakyat. Orang kata tak peduli. Saya sangat tak setuju sentimen ini. Oh, kami orang Sabah kami tahu. Betul. Saya datang Sabah pergi balik puluh tahun. Sekarang Perdana Menteri tanya AJG, ada satu balak saya minta? Tiada. Ada satu tanah saya minta? Ya. Ada satu projek saya minta? Ada satu isteri? Pun tidak. Cukup. Satu dengan Azizah saja. Kadang-kadang saya bergurau. Saya kata saya pejabat dua. Satu pejabat Perdana Menteri, satu Menteri Kewangan. Rumah dua, satu di kampung di Bukit Mertajam, satu di Kuala Lumpur. Pejabat dua, rumah dua, isteri satu buat sementara waktu. Itu gurau. Jangan bagi tahu Zizah, dia marah dia nanti. Baik. Nah, tapi yang cara seriusnya kita kena ingat,
kita ini dalam politik, ya betul kita mau sokongan. Tolong rakyat, bela nasib rakyat. Berapa tahun kamu jadi menteri? Berapa tahun kamu jadi menteri persekutuan, menteri negeri? Berapa tahun? Berapa banyak harta yang kamu ambil? Berapa balak yang kamu ambil? Berapa projek yang kamu ambil? Itu mesti ditanya. Kerana pemimpin mesti jadi contoh yang baik. Kalau kamu pemimpin itu bersih, rakyat lebih terjamin. Ini penting kita ingatkan. Sebab itu, semua pejabat awam naik gaji. Semua kita berikan sara. Semua kita bagi STR. Ya. Tetapi menteri di bawah saya, timbalan menteri di bawah saya, semua potong 20% gaji. Dari bulan November 2022 sampai sekarang gaji potong. Ya. Ya. Perdana Menteri ambil allowance ahli parlimen, tapi sampai sekarang saya tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Saya nak bagi contoh supaya rakyat tahu. Semua pemimpin mau bolot harta rakyat, bolot harta kekayaan negara. Ini yang jadi rosak. Sebab kadang-kadang pemimpin di Sabah walantang sekali. Kecam sana, kecam sini. Masalahnya bukan masalah Semenanjung. Bukan masalah negeri. Masalahnya masalah pemimpin yang tak jalan tanggungjawab mereka. Ini yang jadi masalah. Dia marah sana, marah sini. Ya, ini bukan parti Melaya. Apa masalah dia? Betul, keadilan ni parti nasional, parti Sabah, parti Perlis, parti Sarawak, parti Selangor, parti Kelantan. Saya tak tolak ansur. Kamu nak guna perkauman, hasut, out you go. Tak peduli. Kita mesti lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Semangat itu boleh. Tapi janganlah lawan dengan kawan. Jangan lawan dengan saya pula. Ya. Jadi ini saya penting. Tapi orang tanya. Baik, saya perintah sekarang September. Cukup November, 3 tahun Perdana Menteri. Sebelum itu memang pernah. Lepas itu 10 tahun lebih di penjara. Ya, kena pukul. Kena hina. Macam-macam fitnah. Saya susah, Azizah susah, keluarga susah. Tapi saya tak mau cakap soal itu. Sebab itu ujian daripada Allah SWT. Untuk apa? Untuk kita kuat. Untuk apa? Untuk kita jadi baik. Untuk apa? Untuk kita jaga negeri ini. Sabah dan seluruh Malaysia menjadi number 1 di Asia. Itu kita nak. But we have to be united. Ini penting. We have to think as one. Jaga Sabah, yes, tak ada salah nak jaga Sabah. Nak sayang orang Kadazan, tak ada salah. Nak sayang orang Melayu, Melanau, Dayak, tak ada salah. Orang India, tak ada salah. Tapi jangan benci orang lain. Mesti ingat, semua kaum ini bila dia bersatu, negeri kuat. Sebab tu saya kata, mana pernah dalam sejarah tindakan kalau ada bukti rasuah SPRM masuk tak peduli. Kamu Tun, kamu Tan Sri, kamu Menteri Semenanjung, Sabah, kamu Adun, ada kes SPRM masuk. Salah hukum masuk penjara. Ya, tapi ada orang kata, ini ada orang ni tak masuk. Ini bukan kerja saya bukan siasat, saya bukan hakim. Ikutlah prosedur. Kadang ada mahasiswa tanya, pasal bawah ni tak masuk, biar ada siasat. Kalau Perdana Menteri jadi penyiasat, penghukum, jaga penjaga, itu bukan Perdana Menteri namanya, itu diktator. Mungkin tak tahu Pakcik Anwar punya sejarah. Ya?
kena tangkap, kena pukul, kena sumbat dalam penjara, seksa. Ya. Sekarang saya Perdana Menteri, saya maafkan. Saya dimalu, diaibkan, ditelanjangkan. Okeylah, saya maafkan. Tapi kamu curi duit rakyat, kamu ambil berbilion-bilion duit rakyat, saya tak ada kuasa maafkan. Saya nak rampas wang itu balik kepada rakyat. Yeah. I cannot forgive. It's not my money. It's the country's money. It's the people's money. You stole. Not you. Don't worry. Oh, no. Sorry. Not you. I'm sorry. You. Saya tengok kesian dia. Dia terkejut. Oh, ini dia. Semua yang dipilih itu nak jaga Sabah. Yang cakap nak jaga Sabah. Tapi saya bayangkan. Ya, peruntukan Sabah. Ni, saya ni anak Pulau Pinang. Saya bukan anak Sabah. Tetapi peruntukan bagi negeri Sabah ini tertinggi dalam sejarah Malaysia. Buat dulu. Ni Pemborneo lambat. Wang saya bagi, siap jalan. Wang dah lulus. Puluh bilion ringgit. Yang lambat kamu. Bukan kamu. Ya. Sarawak hampir siap. Saya bagi tahu Ketua Menteri. Sekarang kita fast track proses. Baik. Kita luluskan. Kita tidak tangguh. Tentunya tidak semua projek kita buat. Saya pergi tadi sungai. Phase 1 sudah jalan, hampir siap. Ada satu phase. Saya tanya berapa jumlah keperluan wang. 39 juta. Ya. Saya kata apa? Saya bincang, kalau keadaan negeri ada, okey. Keadaan negeri tak ada, saya luluskan. Itu cara saya. Sekolah. Kita luluskan. Satu maktab perguruan tu rosak. Tak boleh dibangunkan di situ. Siapa yang dibangunkan? Kerajaan Persekutuan. Sebab itu hubungan kerajaan negeri dan persekutuan mesti baik. Kalau cakap sombong tak dapat, buat apa? Rakyat yang susah. Kamu cakap dentam-dentum. Kita kerja begini teruk, kamu hantam hari-hari. Kemudian kamu ingat kamu boleh menang, nak jumpa kita. Buat appointment tu saya susah nak bagi. Jadi kena negeri mesti baik dengan persekutuan. Melainkan persekutuan tu jahat. Dia datang sini minta balak. Ini tidak. Kalau kerajaan negeri itu bersama, pakat dengan kerajaan persekutuan, apa faedah kepada rakyat? Senang boleh bicara. Apa projek perlu? Apa keutamaan? Saya dengar MA 63. Berapa tahun dia bercakap? Dan 60 tahun. Inilah kali pertama paling banyak kelulusan MA 63. Apa mereka terima kasih? Tak, dia maki lagi. Ish, saya kadang-kadang. Nasib baik Perdana Menteri. Perdana Menteri bercakap dia kena sopan sikit. Baru ini kita mesyuarat di Kuching. Maaf, mesyuarat di mana baru ni? Kuching, ya. Ya. Premier Bangju. Kemudian dibincang tentang cadangan menambah kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Sejak 1963, itu yang diminta tiap tahun. Dalam mesyuarat itu saya umumkan, dengar baik-baik. Ini dalam pilihan raya, dengar baik-baik. Siapa yang janji memang daripada dulu nak naik tambah kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Siapa yang luluskan, Perdana Menteri sekarang luluskan penambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Tapi yang paling penting saya katakan tadi apa dia? Harga barang dan kehidupan rakyat. Berapa yang kita luluskan untuk STR? Ini yang ada di sini semua ada STR. Sebahagian besar Aisara, sebahagian besar tunai ramah. Tiap-tiap bulan masuk akaun. Betul tak? Ada masuk? Baik. Berapa satu tahun
Ini tahun 2025. Berapa STR untuk semua rakyat? 15 bilion ringgit. Ya. Ya. Berapa ramai yang pegawai kerajaan, pejabat awam? Ada. Yang kerja jabatan-jabatan kerajaan, guru dan sebagainya. Kita naik gaji. Tahun ini tambahan 10 bilion. Tahun depan tambahan 18 bilion. 18 bilion tambah. 10 hari bulan belanjawan negara. Saya akan umumkan belanjawan, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk Malaysia, untuk Sabah akan ada pengumuman baik pada 10 hari bulan. Kita ada kuasa. Orang tanya, apa bezanya yang berkuasa yang tidak berkuasa? Masa ada kuasa, kita sibuk cari harta. Masa ada kuasa, tengok balak, tengok tanah, tengok projek. Tengok bagi anak kaya, isteri kaya. Bila tidak ada kuasa, marah sana, marah sini. Kita tengok sekarang, yang pencen-pencen, marah. Anwar turun. Sekarang bukan Anwar turun, minyak turun. Yang dia suruh Anwar turun. Yang jadi minyak turun. Maknanya bila kita ada kuasa, masa itulah kita cuba lakukan sebaiknya. Betul. Besok saya pun tidak muda lagi walaupun nampak muda. Umur 78. Nampak 48. Kalau saya berjalan laju, Haji ke belakang. Mustafa Samud lagi belakang. Pitono dekat parit ujung. Ya. Jadi isu dia apa? When you are in power, when you have power, bila kita ada kuasa, itulah masa kita lakukan sebaik mungkin untuk negara dan rakyat. Ya, awak tanya, what is your dream? My dream, ya, impian saya nak rakyat ini bersatu. Peluang kepada anak-anak kita dari kawasan bandar kota Kuala Lumpur sampai ke Ulu Kelantan, sampai ke Keningau dan kota Marudu, semuanya inanam merasa mereka ini ada harapan dalam negara Malaysia tercinta. Ibu bapa ada, lihat anak-anak, bahawa masa depan anak-anak lebih baik daripada bapa-bapa. Masa kita berkuasa. Besok jangan lepas pencen, duk marah orang saja. Ini pengajaran kepada kita. Jadi saya harap dekat pilihan raya kita fikir betul-betul. Ada kawasan yang keadilan bertanding. Dan saya percaya inanam ni Pito boleh. Parlimen Sepanggar lambat lagi. Dan beberapa kawasan yang Pakatan Harapan. Dan beberapa kawasan yang kita berpakat bersama-sama. Kita mau kerjaan perpaduan kuat. Supaya kerjasama negeri dan persekutuan baik. Bagi saudara-saudara jadi keadilan dan Pakatan Harapan, mesti pastikan. Ada orang kata tapi Pakatan Harapan tak terlalu banyak kursi. Tak mengapa. Saya nak bagi tahu, ya, kita dalam puluhan kursi itu akan menjadi penentu.